Allah. Aduh, aduh, aduh. Oh, lagi. Lagi. Ya. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat subscriber. Terima kasih banyak-banyak guys yang dah subscribe, yang like, yang share, yang komen-komen tu. Alhamdulillah hari ni aku nak continue casting Harwa lagi guys. Setup hari ni sisa main sorry dengan Nemesis. Asal macam nak turun guna UL, tapi entahlah, rasa berat dah pakai UL. Rasa berat dah pakai UL, so aku guna yang ni dululah, light dulu lah. And aku guna SP hari ni spot macam biasa lah, spot dekat dengan rumah aku ni. So aku mula dekat sini dulu lah, mula dekat sini and naik atas. So SP warna gelap guys, SP warna gelap, warna cerah pun boleh ni, warna cerah pun boleh, no hal lah. Alright, jom kita first cast guys, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mengok-mengok apa itu. Pancik pula motor aku ni weh. Alah ambil motor biar aku. Kedai tu tak buka lagi. Depo main tu 8.30 baru buka pasal. Sebaiklah ada motor dia. Kalau tidak hari ni aku rasa macam nak naik apa, nak keluar dengan kereta. Tapi keluar dengan kereta tu aku kena parking kat depan tu je lah. Leceh kalau keluar dengan kereta. Jenuh aku nak berjalan. Parking situ nak mancing sepanjang sungai ni. Kena berjalan aku. Banyak puyuh. Nampak puyuh. Banyak puyuh. Tahu pagi ni tak nampak lagi pemancing. Tak jumpa lagi caster. Baru aku dengan birah aku dengan tu depan tu dah seorang. Lain tak nampak lagi. Yo, strike yang pertama. Strike yang pertama tu dia tu. Udah tu dah mocik naik dah weh. Alhamdulillah ada rezeki hari ni. Rezeki yang pertama, alhamdulillah. Saya yang mantap, saya yang padu juga ni guys. Ini kalau aku pakai UL tadi, kalau aku bawa UL tadi boleh tahan juga ni. Boleh tahan jugalah nak tarik ni. Cok ni kalau layan UL. Let's go untuk next. Alhamdulillah, ikan banyak apa ni? Ikan banyak. Bunga apa itu? Kasut. Kalau kira nak puyuh pun biasa tau. Puyuh pun hotel-hotel weh. Apa ingat apa? Duduk ke tengah sikit ni. Tepi ni cangkat. Ayak ni dia jernih sikit. Nampak kita. Banyak gila puyuh. Tak ada orang mancing puyuh lah. Kata puyuh ni kurang sikit. Nak makan puyuh lah. Duduk buah jala pula. Ikan tak mau makan ni. Tak dekat situ Rut. Apa ni Rut? Makanlah betul-betul. Aduh Rut. Aduh, sangkut tu. Aduh, hampir tu. Kawan duduk dekat ni dah. Sama-sama apa boleh ni. Mok ni tu.
Sangkut pula, bukannya sangkut kail pun. Oh, makan tak sedap pun kita makan. Ya Allah. Memang malah tu. Malah tu. Memang dia malah tu duduk papak. Makan pun tak sedap. Kasar. Wih. Lepas balik sebelah si aku. Lepas balik. Dia abang nak strike. Tengah hari. Allah. Aduh. Oi. Sampai tu. Mesti aku buat lawak. Mesti aku buat lawak. Dah buat lawak boleh. Bila aku tertekan tam tu. Alhamdulillah. Panjang kawan ni. Lemak satu gamak mentera. Lemak satu. Kali ya, aku ambil gamak satu. Kan tak tahu kenapa pun. Heran buat aku. Kan boleh jalan right kot. Rupanya tertekan tam. Wih, sakut weh. Sakut, secekok itu tu. Dia ni ya. Tu, secekok weh. Aduh. Bek tu naik terpukuk tu. Tu lah kantin tu. Melambak. Naik tak kantin tu. Menangis kau. Oh, lagi. Ya. Lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Sentok macam kasak. Biasa-biasa je. Sentok macam kasak. Tapi taklah kecil sangat guys. Okey ni. Aduh. Alah, lekat sikit. Boleh. Last call apa boleh weh. Macam mana boleh masuk dalam kili ni? Pelik lah. Alright guys, episod kali ni sampai takat ni saja. Terima kasih yang menonton, yang subscribe, yang like, yang share, yang komen-komen tu. Yang suka channel aku jangan lupa guys untuk tekan butang subscribe guys. Strike hari ni guys. Oh mantap. Alright, jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.